Pelakon Adi Putra baru-baru ini mengejutkan ramai apabila mendedahkan dia pernah menerima tawaran sogokan bernilai jutaan ringgit sepanjang berada dalam dunia seni. Menurut Adi, jumlah yang ditawarkan bukan kecil, malah ada yang mencecah puluhan juta ringgit. Namun katanya, semua tawaran tersebut bukan melibatkan bidang lakonan, sebaliknya urusan lain yang tidak mahu diperincikan secara terbuka. Adi turut berkongsi bagaimana ada pihak tertentu cuba menggunakan cara memujuk atau melobi demi mendapatkan sesuatu yang memberi keuntungan kepada mereka. Katanya lagi, zaman sekarang perkara seperti itu seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa berlaku. Bagi Adi, ramai orang mungkin melihat duit sebagai segala-galanya, tetapi dia memilih untuk melihat sesuatu pemberian daripada sudut niat dan tujuan sebenar. Menurutnya, jika pemberian itu sekadar hadiah dan tidak melibatkan perkara salah, itu berbeza. Tetapi kalau pemberian tersebut bertujuan menghalalkan sesuatu perkara atau mempunyai unsur rasuah, dia memilih untuk menolaknya. Apa yang lebih menarik perhatian ramai apabila Adi Putra mengakui dia tidak takut untuk bercakap secara jujur tentang realiti yang berlaku di sekelilingnya, walaupun sedar isu tersebut sangat sensitif. Dalam masa sama, Adi berkata wang hanyalah angka yang boleh datang dan pergi bila-bila masa. Tetapi baginya, apa yang lebih penting adalah maruah diri, prinsip hidup dan apa yang ditinggalkan kepada keluarga serta anak-anak pada masa depan. Perkongsian itu kemudian mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-ratanya memuji pendirian Adi kerana masih memilih untuk mempertahankan prinsip walaupun diuji dengan tawaran yang cukup besar. Kadang-kadang, bukan semua orang mampu menolak sesuatu yang bernilai jutaan ringgit, terutama apabila dunia hari ini semakin ramai sanggup menggadaikan prinsip demi wang. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.